Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke taklimat program affiliate yang saya akan anjurkan ini. Okey, briefing ni simple saja. Saya cuma nak tunjukkan bagaimana nak daftar, kemudian nak login dan bagaimana nak dapatkan link lah. Okey, untuk kali ni saya akan anjurkan menggunakan platform BCL. Okey, mungkin ramai yang tak familiar dengan platform BCL ni. Apa produk yang ada adalah untuk produk-produk digital, kelas-kelas online, dan rakaman kelas terdahulu yang saya telah anjurkan. Baik, kita teruskan kepada bagaimana nak daftar lah. Okay. Untuk daftar, boleh gunakan link yang saya berikan ini, iaitu tekanlah /join affiliate. Saya akan bagi link ni di bahagian description di bawah. So, selepas klik, anda akan dibawa ke halaman ini. Okay, kepada yang belum ada akaun affiliate di BCL, boleh klik pada sign up dan boleh daftar akaun anda di sini. Okay, masukkan nombor telefon, email, nombor telefon, password anda. Kemudian pilih sama ada nak terima OTP melalui SMS ataupun email. Kemudian send OTP dan anda akan terima OTP key tu, nombor OTP tu, dan akan verify di bawah ni kemudian. Okay, macam saya dah ada akaun, so saya hanya akan daftar masuk. Okay, sekarang saya akan masuk kepada login affiliate saya menggunakan akaun affiliate saya. So, anda akan nampak paparan ni, join our merchant affiliate. Okay, DNA Solution, kopi saya. Okay, dan commission buat masa ni untuk produk ni saya letakkan 40% commission. Bayaran setiap minggu dan minimum payout adalah RM50. Baik, kalau setuju untuk join program ni, boleh join program. Mungkin akan ada beberapa produk yang ada commission base yang tersendiri. Okay? Selalunya makin mahal tu makin commission akan berubah lah. Kalau program-program contoh kelas dan sebagainya, mungkin harga base commission ni akan berubah. Baik, saya klik join program. Okay, so ini adalah paparan dashboard affiliate saya lah. Okay, macam saya ada banyak program affiliate yang saya dah join. Saya klik select merchant ni, akan ada banyak macam-macam lain lah. Okay, so dekat mana nak ambil link? Okay, di paparan ni kita akan tengok kemudian bila ada transaksi. So, macam mana nak tengok link? Kita tengok ni promotion link sebelah kiri ni. Okay, so dekat sini ada beberapa masa ni yang betul-betul lah hanya satulah, rakaman kelas AI Syawal. So, ini link ikut akaun masing-masing. Okay, semua ada link yang tersendiri lah, dan link ni berbeza. Okay, contohnya yang bawah ni hanya untuk testing dan buat training itu. Okay, so kita cuba test link. Copy link ni, copy. Okay, dia akan buka paparan sales page untuk rakaman kelas ni. Okay, so sebelah bawah. Okay, harga rakaman buat masa ni satu rakaman ada yang RM15, untuk nombor LM ni RM19, dan untuk package bundle RM39 untuk 30 slot, dan harga nombor RM78. Okay, mungkin nanti kita akan buat kupon diskaun dan itu akan dimaklumkan dari semasa lah. Okay, kemudian dekat bawah ni akan ada referral promotion. Okay, untuk mengesahkan link tadi adalah milik affiliate masing-masing lah. So, yang bawah ni akan berubah ikut agent affiliate masing-masing. Baik, itu saja. Sekian untuk taklimat ringkas ni. Nanti tuan-tuan bolehlah
tengok-tengok apa yang ada dalam dashboard affiliate ni. Nanti boleh tengok dan sebagainya. Saya akan masukkan beberapa gambar semua di ruangan marketing media ni, yang boleh tengoklah kita punya traffic kan, semua rating kita boleh tengok dekat sini. Okey, sekian, terima kasih.